Hai korang, Assalamualaikum. Hari ini kita dekat Muzium Negara. Jadi kita nak jalan-jalan. Hai. Hai. Cepat. Dulu. Itu kereta api dulu. Kat sana pun sama ada bas mini. Itu kereta api juga. Kejap. Ini meriam. Atas ni pun ada sejarah dia. Pintu gerbang. Orang Inggeris masuk Islam. Uyo. Air pancut Cepat. Kalau video yang gegar sikit tak, sorry lah. Kita tak apa-apa. Pandai. Ini kan yang kita tengok lawan-lawan tu kan. Bukan inilah kan, tapi dua poket yang dia tak Ya, yang tarik malam dia. Apa? Tempat itu fizikal tu. Fizikal Asian. Kat Jepun ada banyak kot rasanya. Ni dia macam bentuk hukuman teman dulu ni. Dia dah bagi benda tu tangan dia putih lah. Takkanlah. Ya. Kawal benar lah pun dia. Mami! Hey! Kita turun balik. Wait. Wow. Itu kapal terbang. Nak bayar tiket. Takut. Mami menyelam dah tu. Menyelam. Piu. Wow. Buat kenangan. Dari kita kakak gambar dengan abang tu. Jadi sekarang kita jalan-jalan untuk bangun lagi. Kat sini pun ada kedai. Terus ke bawah. Kantor. Aku nak mandi lah, Mami. Oh, CIMB. Oh, Central. Tak boleh mandi. Seronok ke kat KL. Wow. Muzium Negara. Uyo. Dia tak kat gambar. Tahu dia dekat mana? Dekat depan CIMB. Bismillah. Jom kita naik. 3 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000, 3000, 4000. Sabar dulu. Kita nak tiket dulu. Ya. Berapa? 4 ringgit. 4 ringgit. Untuk orang 2 dewasa tu kanak-kanak RM4. Kad pun boleh ke? Pakai kad pun boleh. Jangan lupa Tak like, boleh. subscribe and notification tung. Murah je tiketnya ke? Murah je tiketnya. Macam mana? Murah. Murah. Itulah. Muzium Taipei lagi mahal. Okey ya? Ni boleh masuk je semua. Ha? Untuk muzium ni saja. Muzium negara dengan pameran muzik kat belakang tu, dengan pameran fabrik kat belakang tu. Orang mana? Jom masuk. Nak tengok sana?
Masuk sini dia. Kejap flash kan. Tepi sikit. Ladau. Keris Jawa. Uyo bapa lah kilau. Parang nading. Kolok. Parang jenguk. Parang bengkok. Wow. Keliwang pucuk berkait. Nading terus. Tempius. Badik. Okey. Itu je. Baju berantai. Dengan tanduk cebau. Yang dia buat baju. Apa? Dia garis 9. Bujang Epok Selangor. Tanduk kobor yang dia buat. Ini semua Jemaah yang mendapat pengamanan ini berangkat bersama Port Said Abdul Aziz dan pengirimnya ke istana. Warah datang. Mana kau kecil? Uyo. Lagi aku nampak tu cantik. Saya nampak tu canggih. Mami. The Trade of Malacca was one of 11 trades of a nation. Oh, tu gambar dia. Ini dia shilling daripada Melaka. Ni je. Ha. Kapek dia pakai macam ni. Yang selalu tinggal. Apa? Bentuk pintu. Benda Apa? Dan kura-kura. Benang dan kura-kura. Apa tu? apa dia tulis ni? Tak. Batu Ibnu Sarban. Oh, Sardan. Ibnu Sardan. batu alas tiang. Angkau. Selesanya. Stesen lain pula. Hutan. Wangi labah ni. Right. Dia mau memori kan? Hitam tu nak. Kita cepat cari kain.
Now it's more that, you know, shape different. These were tools that they got. Yeah, that's closer to ours. That's a Homo sapien, which we are Homo sapien. What's that for? That was that's also. These are actually all Homo sapiens. How? Apa tu lukisan-lukisan? Dia orang kalau batu-batu dan saja betul lukis kat situ. Macam tu. Macam tu dia tu macam tu lukis-lukis. Macam galeri dia orang lah. Tu naik atas. Malaysia kini, wah. Oh. Oh. Wow. Wow. Main game dulu. Macam ni. Ya. Type your name. Sibuk lah kamu tengok nak main game. Nur Raisha. Dia nak main juga. Dia main sama dah spek. Ni. Nama cepat N. Raisha. Macam mana? Macam ni je lah. Tak pergi. Ni orang tak boleh.
Kau orang, kena pilih orang. Oh. Ni. Ada nak rasa, ada nak. Okay. Yang ni. Okay. Tengok. Okay, bukan. Bukan. Sekejap ni. Bukan. Oh, atau Malaysia. Bukan. Oh, ni. Oh, betul Marisa pandai. Ni. Sekejap. Ni. Sabar belum. Salah ni kok. Salah. Ni. Jaga muka. Ush, betul. Salah. Ni. Salah betul. Sabar. Ini Ha, ni. bunga kebangsaan. Ni. Bukan salah. Kalau tengok Cina. Mana Cina? Ah, Ni. Ah. Ni. Wait tahu. Ni. Ni. Kan. Ni. Kan itu Cina. Ni. Ni. Cuba lagi. Okay. Ni. Dah. Ni. Malaysia Yati. Adik nak main pula boleh? Dapat seminit Kau nak main pula? 5. Kau nak 1 main minit juga? 45 saat. Okay. Kau nak main juga? Main lah. Okay. Kalau kita main ni pula. Okey, ni. Sekejap ni. Masa ni kau tolong kipas. R.I. SSA. Terus tolong. Mas kakak tolong. Kamu. Kita buat salah. Boleh lah. Cepat sikit. SSA. Okay. Orang. Ini orang. Kita kena cari bajet Kristian. Kita kena cari ni. Cari dekat sini kan? Okay. Dia bajet Kristian kat situ. Itu bukan masjid Kristian gila. Dekat. KL. Cuba kita try KL. Salah. Dekat sini kan? Tak. Susah lah kok. Macam tadi. Malaysia kecil kan? Ada tau. Susah deh. Kau tu pandai. Jap. Supaya kita cari cara terbaik bagi kita semua untuk hidup damai, Tu dah. kerja keras untuk membina sebuah negara. Duduk ah. Untuk kita kongsi Bawa semua. Itu Merdeka tu apa pula?
tutup ke apa? Apa tutup? Wayar lama ke? Apa yang pilih? Itu kan cerita lama. Sebab tu yang hitam putih. Tu, antara yang tanya sikit. Ini kan betul. Orang lelaki ada Kenapa lalu dia selalu bawa sini ya? Benar. Inilah Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dia yang bebaskan kita dari penjajah Inggeris. Tapi ingat, dia ada dia tak pasal itu melakukan kan. itu seorang diri. Dia dibagi juga oleh bangsa-bangsa Ayat lain, tu kan. India dan China. Dia yang bebas Itu. Apa maksud tu? Macam kami? Dek mana anak datang? Macam orang? Dek kat sebelah apa ha? Kan kita ni berbilang tahun. Mana nak tahu? Dulu pun macam tu juga. Sebab kita berbagai bangsa. Untuk dapat kemerdekaan kita kena bersatu. Jadi Tengkulah hero kita pada masa itu. Dia dipercayai dan dihormati oleh semua orang. Dialah Pak Ketua Bapa kemerdekaan kita. Yalah tu. Bagilah kami lah. Mereka tu apa? Itulah yang aku nak ceritakan ni. Kalau nak tahu, kena rajin bertanya. Cepat pandai. Mereka lomba. Tu. Terdapat orang mereka. Dengar ya Sali. Lawa. Tapi bukan dengan senjata. Mereka tentang dengan semangat. Tak mudah. Banyak cabaran yang mereka hadapi. Udah nangis. Zaman ketiga bangsa kita ni hidup terpisah. Pihak penjajah sengaja asing-asingkan kita. Tunjuklah kita saling mempercayai satu sama lain. Tapi miskin pula, tak ada sekolah tinggi. Peluang untuk belajar pada masa itu tak senang macam hari ini. Tapi mujurlah, kita kaya dengan idea dan semangat. Ayah dengan idea. Maksud tu cara atau ilham. Ya, nah. Pihak Inggeris telah memberi kita syarat. Kalau nak merdeka, kita kena hidup aman bersama. Buktikan ya, kata mereka. Jadi, kita telah buktikan yang kita boleh bersatu padu bila dalam pilihan raya yang pertama tahun 1955 kita mencapai kemenangan yang besar. Oh, pilihan raya pertama, tahun 2005. Lepas tu, barulah boleh kita ke London untuk dapatkan merdeka. Tapi, kenapa jauh sama ke London tu? Mestilah, kan orang putih beli negeri kat sana Sami. Bagus, Meling, bagus. Dapatkan peluang supaya rombongan merdeka kita boleh berangkat. Lepas tu apa sudahnya? Apabila Tunku balik dari London, beliau dengan bangganya telah menghebatkan tarikh kita merdeka dalam satu keramaian di Bandar Hire, Melaka. Lihat, ramai orang. Hari itu adalah hari yang sangat menggembirakan kita semua. Tiap satu orang dari semua kaum telah pun membuat cadangan. Cadangan supaya impian kita jadi satu. Impian untuk kita bekerja dan hidup harmonis seperti yang terdapat sekarang ini. Sehingga irama lagu kebangsaan, lagu negaraku dimainkan bagi kali yang pertama, menzahirkan perasaan di hati mereka.
Station lain pula. Oh, sebab apa ni? Perang, piu, kerukuk. Oh, ini macam tempat perang je kan? Macam pilih kasa tu. Pilih kasa tu kan? Budak samurai. Kan cungki kepala. Ni. Yes, a lot of older favorite movies have this. And then also they had training, right? Boh, tempat apa ni, Boh? Boh. Boh. Tempat apa tu? Tempat buat biji timah. Melombong biji timah. Macam beca ke? Lancar. Ego sama dulu. Cuba jangan. Dengar juga. Budak tak larang nak jalan. Leluk dia jatuh nanti. Sebenarnya banyak lagi, tapi terlatih, jadi jangan lupa like, subscribe dan notification. Baik, bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.